perkataan baru iaitu buku. Semua ikut cikgu, buku. Buku. Cikgu, kami dekat rumah orang asli. Kami panggil tu apa? Macam mana ya aku nak bagi murid aku faham bahasa Melayu standard dengan senang? Oh, buku dengan perkataan papa tu sama je maksudnya. Tapi sebutan dan istilah je yang berbeza. Jadi kalau cikgu terus guna bahasa standard tanpa faham bahasa komuniti, murid akan jadi keliru. Tepat sekali. Situasi inilah yang menjadi asas perbincangan. Dalam artikel kami bertajuk Pengajaran Bahasa Melayu kepada Murid Orang Asli, Menelusuri isu, cabaran dan masa depan melalui lensa inklusiviti dan pemerkasaan komuniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah kami, Dr. Siti Fatihah binti Osman serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan analisis kami terhadap sebuah artikel akademik yang bertajuk Pengajaran Bahasa Melayu kepada Murid Orang Asli, Menelusuri Isu, Cabaran dan Masa Depan melalui lensa inklusiviti dan pemerkasaan komuniti. Artikel ini ditulis oleh Wak Chuo, Muhammad Hanafi Muhammad Yasin, Fatimah Wati Halim dan Nurwaliza Abdul Wahab pada tahun 2025 dan diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Utara UKSI. Utama pembentangan ini adalah untuk menganalisis aspek kohesi, koheren dan kejelasan dalam penulisan artikel ini, menilai bagaimana ketiga-tiga aspek tersebut membantu penyampaian mesej tentang isu pendidikan murid orang asli di Malaysia, menunjukkan kepentingan gaya penulisan akademik yang jelas dan tersusun dalam menyampaikan ilmu. Seterusnya, kita pergi kepada latar belakang kajian, iaitu artikel ini mengupas tentang pengajaran bahasa Melayu kepada murid orang asli, satu isu yang masih relevan dalam konteks pendidikan negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Namun, dalam kalangan masyarakat orang asli, terdapat pelbagai cabaran yang menjejaskan penguasaan bahasa ini, termasuk perbezaan budaya, latar sosioekonomi dan jurang pendidikan bandar serta luar bandar. Dalam pada itu, penulis juga menegaskan bahawa penguasaan bahasa Melayu amat penting bagi membolehkan murid orang asli mencapai kejayaan akademik, integrasi sosial dan peluang kerja yang lebih luas. Seterusnya, kita pergi kepada fokus dan objektif artikel asal. Artikel ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu yang pertama, menelusuri isu-isu pendidikan yang dihadapi oleh murid orang asli, khususnya dalam mempelajari bahasa Melayu, mengenal pasti cabaran guru dan sekolah dalam melaksanakan pengajaran yang berkesan kepada komuniti ini. Yang ketiga, membincangkan masa depan pendidikan orang asli dari sudut inklusiviti dan pemerkasaan komuniti. Seterusnya, mari kita pergi kepada metodologi dan pendekatan kajian. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk analisis literatur, iaitu berdasarkan rujukan akademik, laporan kerajaan dan hasil penyelidikan terdahulu. Pendekatan ini juga sesuai untuk meneliti pola isu dan strategi pendidikan yang digunakan terhadap komuniti orang asli. Antara sumber yang dirujuk termasuklah laporan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), serta kajian lapangan terdahulu oleh para sarjana pendidikan luar bandar. Mari kita ke dapatan seterusnya, iaitu dapatan utama artikel. Antara dapatan penting artikel ini ialah: yang pertama, masalah kehadiran ke sekolah dan motivasi rendah dalam kalangan murid orang asli. Yang kedua, kekalan guru dari segi kefahaman budaya dan komunikasi dengan pelajar. Dan yang ketiga, keperluan pendekatan pengajaran berasaskan komuniti yang menekankan keunikan budaya orang asli.
Penulis mencadangkan agar pendidikan inklusif dan pemerkasaan komuniti dijadikan asas kepada dasar pendidikan masa depan. Habis dengan itu, kita pergi ke kepentingan kajian. Kajian ini penting kerana ia menonjolkan isu keadilan pendidikan dan hak bahasa, dua aspek penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, artikel ini juga memperlihatkan bagaimana bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga simbol perpaduan nasional. Bahagian ini menunjukkan kekuatan koheren dan kohesi dalam struktur artikel kerana setiap bahagian disusun untuk menyokong hujah utama penulis. Sekian bahagian saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Dina untuk menerangkan tentang analisis kohesi dan koheren dalam artikel ini. Terima kasih Saudari Humaira. Sekarang saya akan menerangkan dua aspek utama dalam analisis penulisan akademik iaitu kohesi dan koheren. Kohesi bermaksud hubungan bentuk bahasa yang mengikat ayat dan perenggan supaya menjadi satu teks yang padu. Manakala koheren ialah kesinambungan idea dan menjadikan teks tersebut logik dan mudah dipahami. Penulis menggunakan pelbagai penanda wacana dan kata hubung untuk mengukuhkan hubungan ayat. Contohnya, selain itu, pendidikan orang asli perlu diberi perhatian dalam konteks kesejahteraan komuniti. Kata selain itu berfungsi menambah maklumat baharu sambil mengekalkan kesinambungan hujah. Penulis juga menggunakan rujukan kata ganti seperti mereka, komuniti ini, murid-murid tersebut bagi mengekalkan kesinambungan rujukan subjek. Selain itu, terdapat pengulangan istilah utama seperti pendidikan inklusif, bahasa Melayu dan orang asli bagi memperkukuhkan tumpuan tema kajian. Artikel ini menunjukkan kekemasan dalam struktur ayat. Penulis mengawal gaya akademik dengan mengelakkan pengulangan berlebihan dan menggunakan kata seerti seperti pendekatan pengajaran, kaedah penyampaian dan strategi pendidikan bagi mengekalkan variasi bahasa yang tetap. Kohesi juga terselah melalui penggunaan rujukan sidang antara perenggan. Contohnya apabila penulis mengaitkan dapatan kajian terdahulu dengan tarikh hujah termasuk menunjukkan kesinambungan argumentif. Koheren dalam artikel ini jelas kerana penulis menyusun isu mengikut aliran logik, fonologi dan tematik. Bermula dengan isu semasa pendidikan orang asli, diikuti oleh cabaran guru dan dasar pendidikan, kemudian strategi penambahbaikan, dan akhirnya masa depan dan cadangan penambahbaikan. Setiap bahagian mengalir dengan lancar tanpa lompang makna atau pencangkahan. Sebagai contoh, perenggan tentang pendekatan komuniti disambung dengan kepentingan inklusiviti secara logik menjadikan keseluruhan artikel koheren. Secara keseluruhannya, artikel ini mempunyai kohesi dan koheren yang tinggi. Kedua-dua aspek ini saling melengkapi dalam memastikan mesej penulis iaitu memperkasa pendidikan orang asli melalui bahasa dan komuniti disampaikan dengan jelas dan tersusun. Oleh itu, pembaca bukan sahaja memahami isu pendidikan tetapi juga melihat penyelesaiannya dengan perspektif yang menyeluruh. Sekian bahagian saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudara Adil untuk membincangkan aspek kejelasan dan rumusan analisis secara keseluruhan. Ayat ini padat dengan makna dan jelas tanpa memerlukan pembaca meneka maksud yang tersirat. Penulis juga menampilkan kejelasan melalui gaya penghuraian berasaskan bukti. Setiap kenyataan disokong oleh pendapat kajian atau laporan rasmi. Sebagai contoh, apabila menyebut
kadar kehadiran murid orang asli. Penulis merujuk kepada laporan KPM dan kajian akademik tempatan. Selain itu, artikel ini menggunakan perenggan yang fokus dan tersusun. Satu idea utama bagi setiap perenggan menjadi pembaca mudah mengikuti jalan hujah. Walaupun artikel ini tidak menampilkan carta atau jadual, kejelasan tetap terselah melalui susunan tajuk kecil yang jelas seperti isu pendidikan, cabaran guru dan masa depan pendidikan. Penggunaan struktur ini membantu pembaca menavigasi isi dengan mudah. Senarai rujukan akademik yang kemas dan terkini turut menambah kredibiliti serta menjadikan artikel ini selaras dengan gaya penulisan ilmiah standard universiti. Secara keseluruhan, kumpulan kami mendapati bahawa artikel ini memenuhi 3 prinsip utama akademik, iaitu kohesif, iaitu hubungan bahasa dan struktur ayat yang mengikat keseluruhan teks. Kedua, koheren, kesinambungan idea dan hujah yang logik serta konsisten. Ketiga, kejelasan, bahasa dan gaya penyampaian yang mudah difahami serta tersusun. Penulis berjaya menyeimbangkan antara fakta ilmiah, fakta kemanusiaan, informatif tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Sebagai kesimpulan, artikel ini memperlihatkan bahawa isu pendidikan dalam kalangan murid orang asli perlu ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan bahasa, budaya dan komuniti. Keberkesanan penulisan ini juga menunjuk bahawa gaya akademik yang kohesif, koheren dan jelas amat penting untuk memastikan mesej sampai dengan tepat kepada pembaca. Kami berharap analisis ini membantu kita semua memahami bagaimana prinsip penulisan akademik digunakan dalam kajian pendidikan sebenar. Sekian pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi jambatan antara hati dengan bangsa. Jika kita ingin memahami mereka, kita harus mula dengan bahasa mereka. Kohesi dan koheren dalam penulisan hanyalah permulaan. Yang lagi penting, koheren dalam tindakan agar pendidikan benar-benar menyatukan. Dengan semangat yang lebih inklusif dan pemerkasaan komuniti, kami yakin masa depan pendidikan negara akan lebih menyeluruh dan berperi kemanusiaan. Sekian, terima kasih.